Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lieza. Okay guys, so untuk konten kita kali ni dia lain sikit. Dia bukanlah macam konten-konten seram, konten-konten ni kita buat pernah vlog sebelum-sebelum ni. Hari ni macam biasa kita akan buat konten Roblox. So mungkin ada setengah orang macam, kenapa tiba-tiba kau nak buat konten game? Jangan salah kau macam game macam permainan budak-budak kecil lah, apalah. Dia sebenarnya bukan permainan budak-budak kecil. Dia game yang macam santai-santai je. Lebih kurang macam tu. So untuk game kita kali ni kita akan main Roblox. Okay, so okay, sekejap. Aku kena buat macam ni dulu. Okay guys, so sekarang ni kita sampai dekat game ni. Nama game ni adalah Ramadan Sabah Tower. So jom kita pergi kat sini jap. Ada dengan adik aku. Adik aku tak tahu kat mana sekarang ni. Atas. Tapi yang tahunya kita kena main game tower ni macam ni lah. Ramadan Sabah Tower Roblox. Kita banyak sabar ya kalau nak main game macam ni. Jom. Jangan jadi macam Mano ya. Okay. Nanti dia marah. Ngemuk nanti. Okay, alamak benda ni pula. Okay. Alhamdulillah. Okay, kita kena jalan. Yang ke depan ni sikit. Bapak ni kata aku. Mata ya aku. Dia macam mana ni? Kau reset kah? Alamak, mati dah pula. Aduh, kita kena start dari mula lah guys. Baru start dengan 10 second baru tu. Tak apa, kita mula lagi balik. Kita mula daripada balik. Okay. First kita kena lalu kat bahagian sebelah ni. Alamak, jatuh lah pula. Aduh, susah lah game ni. Kita kena banyak bersabar ya. Namalah dia game ni adalah Ramadan Sabah Tower. Tapi masalahnya kesabaran aku ni tak sabar mana pun. Okay, sekali lagi guys. Sekejap. Si vlog aku tak kena. Senang ni. Kenapa dia jatuh lagi? Kenapa? Sabar ya. Aku dah dekat atas. Yes. Alamak. Adik aku dah sampai ke atas lah weh. Memang itu pro. Tak apa. Kita sekali lagi guys. Kita sekali ya. Okay. Pak, mood aku marah. Aku belum 160. Aku jadi gila. Aduh, Almari. dia jatuh lagi lah pula. Tadi aku dapat buat weh. Sekarang ni bila dia dah lama-lama sangat-sangat, tak dapat buat. Ininya aku. Pijak ke mana? Tak apa, kita dah buat lagi Inilah sekali. punishment aku. Ibu di mana? Okay, kita buat lagi sekali ya. Okay. Sekejap, aku belum mula punishment aku dulu. Aduh, jatuh lah pula. Tolong tutup pintu, Bi. Aku belum jadi gila dalam 10 seconds tu. Aku belum jadi gila sekejap. Okay. Sudah 10 seconds jadi gila. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita kena baca bismillah dulu guys sebelum kita nak mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Dapat lah pula. Memang aku dapat tanpa Dapat. baca. Lagi sekali dah pula guys. Alamak. Punishment. Tadi tu dapat lah guys. Tadi tu dapat. Terus terang aku cakap. Tadi tu memang dapat. Dari 10 seconds dah masuk. Minta maaf, kita terpatuk lah ya. Aduh, jatuh dah pula. Ni kena baca bismillah lagi ke apa ni? Tak. Perlu kau bersabar. Nyangkit mana pencit? Kat sini ditulis apa? Ketupat. Lepas tu setan. Oh, setan dikurung lah guys. Kau tengok ni masuk ke? Kau tengok. Tak kita nak join ni pula. Aduh. Okay, tak apa. Kita fokus je. Kita fokus main tower ni terlebih dahulu. Tok dah sah. Abang aku kat bawah ni. Okay. Okay. Aku kenapa macam ini? Aku tempat Ikmano Kenapa yang macam benci ni? sangat weh. Ini Ikmano benci sangat ni. Aku akan crash out nanti. Adik aku cakap dia akan crash up Ikmalno. Tapi sorry to say lah. Tempat Ikmano yang selalu jatuh, yang tempat ni. Aduh. Ini akan aku Memang kau crash out. memang lah.
Ah. Betul memang. Tak tahulah, adik aku sekarang ni dah jauh dah guys. Anjay, telur jadi gila lagi tu. Jam aku jadi gila dulu. Sebab aku jatuh. Macam mana ni weh? Dan dia jatuh lagi, lepas tu jatuh lagi berkali-kali. Aku menjadi gila itu tadi. Anjay, batuk aku ni. Mana abang aku ini? Abangnya terbentuk. Aduh, jatuhlah pula. Susahlah game ni. Aduh, kita main lagi sekali lah guys Kita tengok berapa lama aku boleh bermain game ni. Bapa. Mana kau ni? Okay. Oh, sikit lagi. Aduh, jatuh lagi lah. Oh, si guna Macam shift mana lock ni? kena. Aduh. Susahlah Aku game kena ni. shift lock lagi. Tengok rambut aku pun dah serabai dah. Macam mana aku nak settlekan game macam ni? Aduh. Memandangkan kita dah habis Ramadan. Lepas tu pula dengan game macam-macam ni. Kau Aduh. pro gamer. Kau mesti guna tu. IQ kau bukan shift lock. Kita cuba lagi sekali guys. Aduh. Oh, dekat sini ada free avatar lah. Memang kau Kita boleh pakai ke? boleh. Wah, kita boleh pakai. Tak apa. Kita try. Mana tahu dapat keberkatan kita pakai benda ni. Dah finally dah betah kau. Alamak. Betah Lagi sekali. kau dah hilang dah. Kita buat lagi sekali ya guys. Okay. Kita macam ni. Okay. Memang tak jadi. Jadi macam mana ni? Macam mana ni Aku dah dapat macam mana nak settlekan tempat mana yang benci tu. Tadi waktu first aku buat tu memang dapat. Lepas tu dia tak dapat. Cepat. Mau aku tolong kah? Tengok dia jatuh lagi lah guys. Mau aku tolong kah? Boleh lah. Okay. Senang je ni. Okay, sekarang ni aku minta pertolongan daripada adik aku sendiri lah. So, kalau korang nampak monitor ni, okay, sekarang ni adik aku tengah monitorkan game ni lah. So, korang tengok sendiri lah macam mana lah ya. Adik aku bermain game ni. Sebab aku dah jadi berkali-kali bila aku buat, aku asyik jatuh. Lepas tu jatuh lagi. Lebih kurang macam tu. Tak apa, biar ni biar adik aku counter. Nanti aku pau dia lah. Okay. Yang aku nampak sekarang ni dia dah sampai dekat lift dah. Yang aku nampak lah daripada sisi-sisi. Sebab aku bagi telefon dekat bahagian sebelah ni. Yang aku nampak dia dah naik kat lift dah. Memang pro lah adik aku ni. Okay, aku dah kat situ. Kau nampak aku tu macam mana? Okay, adik aku depan tu. Macam mana ni Bi? Tekan pula. Ke sini dulu. Jatuhlah pula. Alamak. Mau aku tolong lagi kah? Alamak. Mau aku tolong aku? Mau aku tolong kau lagi kah? Boleh lah. Tolong Bi. Tolong. Okay, aku minta tolong adik aku lagi sekali lah. Buat benda-benda macam ni. Aku bapa macam dia tak pro sangat. Jadi aku minta tolong adik kecil aku ni. Tolong settlekan lah benda-benda macam ni. Lebih kurang macam tu. Tai. Ya Allah, jap. Jap ya. Anjay. Sikit lagi dah. Okay, nampak gangnya dia dah sampai dekat lift. Jap. Okay. Ya Allah, tanpa lompat aku mau kena head attack. Biar aku tolong sampai ke aku tu. Dah. Tu kau sampai dengan aku dah. Aku macam ni tu. Aku sudah tahu. Bukan kat situ, jangan. Siap-siap kau. Adik kecil aku jatuh. Kali ini
first time pro gamer sudah menjatuhkan Lepas tu diri apa hati. aku buat dia? Aku sengaja kat sini dah. Wow, bapak ni. Oh. Bapak. Aku semalam punishment aku jadi Apa aku gila. kena buat ni guys? Kang Anu jatuh Kang. Okey. Oh, aku dah gebentar dah weh. Kau jadi Aku dah sampai dekat atas ni weh. wow, tu jadi kena aku ni jadi jatuh. Okey. Bawalah suara. Okey. Let me go, bro. Memang kurang ajar ini punya game. Jatuh lah pula. Apa? Kita tengok ads dulu ya. Aku nak dapatkan ads free tu. So sama-sama kita tengok ads. Cuba tengok. Kita tengok ads terlebih dahulu lah guys. Sementara tu ya. Kita tengok ads dulu. Aku sudah AIDS. Jadi Okey. aku selamat. Alhamdulillah. So sekarang ni apa aku kena buat? Oh, aku kena naik atas ni. Kau lupa ingatan kah? Kau buka suara. Okey. Warna kuning lah guys. Bapak! Surah aku dispon 15 Robux. Aku ni ada Robux. Jatuh lagi. Alamak. Okay, kalau aku made it dekat Apa, kita buat lagi yang sekali? Kita buat lagi sekali guys. Kita tengok ads free tu, kita buat lagi sekali. Sampai kata awal puncak-puncak tu. Okey, kalau- Lepas tu barulah kita menang. Kali ni kita kena dapatkan secukupnya, okey? Okay, kalau saya made it Okey. sampai mana yang benci tu aku dapat, abang aku perlu bagi aku ampau nanti. Okey. Never mind lah. Aku ambil perkataan Jatuhlah aku. pula. Aduh, tak apa. Wah! Yang penting tak jatuh Masih saya ke bawah. Okey. So, Oh, kita cepat. kalau abang saya dapat, aku akan bagi duit dia. Bapak, aku mau marah. Mau mengamuk aku tu. Wow! Okey. Dalam 10 saat dah aku dah Okey. mengamuk. Aduh, jatuhlah pula. Susahlah game ni. Mana Aduh. susahlah sikit. Tengok tak dapat lagi dah. Aku tak dapat buat tu lagi dah. Tak dapat mula apa. Okay lah guys, aku rasa sampai sini dah konten kita kali ni. Terima kasih kepada korang tengok aku punya konten kita kali ni. So, aku harap korang terhibur dengan konten kita kali ni. Dan minta maaf kalau korang kali ni berpasakan. Semoga kita berjumpa lagi. Bye.